Baca doa. Allahumma ftah alaina nikmataka wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, boleh duduk. Alhamdulillah. Okey, buka buku teks Mac dengan buku Galus. Hmm. 19. Okey, hari ni kita belajar bab 2. Gandaan dan faktor. Kau suap apa? Muka surat 32. Kita belajar gandaan dan faktor, tapi hari ni kita belajar faktor sahaja. Boleh? Gandaan kita akan belajar kelas seterusnya. Okey, untuk hari ni kita akan belajar faktor bagi semua nombor bulat, faktor perdana dan juga nombor perdana, dan juga faktor sepunya bagi setiap nombor dan juga faktor sepunya yang terbesar. Boleh? Faham? Okey, salin nota, buka buku latihan. Hari tu saya dah bagi nota, kalau yang tak lengkap tu awak lengkapkan je. Hari tu kita tak belajar bab nombor faktor perdana kan? Jadi awak saling nota untuk faktor perdana dengan nombor perdana. Tambah dekat nota yang hari tu.
Okey, awak tengok sini. Faktor. Faktor adalah sesuatu nombor yang boleh dibahagi dengan nombor tepat. Faham tak? Faktor ni adalah sesuatu nombor yang boleh dibahagi dengan tepat. Contohnya adalah, cikgu bagi contoh 2. 2 boleh bagi dengan 1 tak? Dapat berapa? Dapat 2. Okey, 1. 2 boleh bagi dengan 2. Dapat berapa? 2 bagi 2 dapat berapa? Dapat 1. Okey, jadi 1 dan 2 ni adalah faktor bagi 2. Faham tak? Contoh cikgu bagi nombor 4. 4 boleh bagi dengan berapa? Boleh bagi dengan 1, betul? 4 boleh bagi dengan 2? 4 boleh bagi dengan 3? 4 boleh bagi dengan 4? Okey, jadi 1, 2 dan 4 adalah faktor bagi 4. Faham? Okey, awak tengok nombor perdana. Nombor perdana adalah faktor bagi suatu nombor yang merupakan nombor perdana. Dia sama macam faktor biasa, tapi faktor yang terlibat tu adalah nombor perdana. Nombor perdana ni nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 1 dan nombornya sendiri. Faham? Kalau awak tengok nombor 1. 1 ni nombor perdana kah? 1 boleh bagi dengan 1. 1 boleh bagi dengan dirinya sendiri. Tapi 1 ni ada 1 je. Maknanya 1 ni bukan nombor perdana. Faham? Dia kena contoh 2. 2 boleh bagi dengan 1, betul? 2 boleh bagi dengan 2. Betul? 2 adalah nombor perdana. Faham? Faham tak? Contoh saya bagi 4. 4 boleh bagi dengan 1. 4 boleh bagi dengan 2. 4 boleh bagi dengan 3. 4 boleh bagi dengan 4. 4 ni nombor perdana tau. 4 ni bukan nombor perdana sebab dia ada 3 faktor. 1, 2, 4. Dia kena ada 2 sahaja. Nombor 1 dan juga nombornya sendiri. Faham tak? Contoh 5. 5 boleh bagi dengan 1. 5 boleh bagi dengan 5. Betul? Jadi 5 adalah nombor perdana. Faham tak? Faham? Okey, pemfaktoran perdana ni adalah darabkan semua nombor faktor perdana. Contohnya adalah 4. Okey, awak tengok 4 ni. 4 ni nombor 1, 2 dan 4. Nombor perdana dia adalah 1 dan 2, betul tak? 1 dan 2. Sebab kita boleh bahagi 4 ni, boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 4. Ni semua adalah faktor 4. Tapi nombor perdana ni sini adalah 1 dan 2 sahaja. Faham tak? Jadi kalau pemfaktoran perdana maknanya kita ambil nombor perdana ni 1 darab dengan 2. Jawapan dia 2. Faham tak? Kalau contoh cikgu bagi 6. 6 boleh bagi dengan 1, 6 boleh bagi dengan 2, 6 boleh bagi dengan 3, 6 boleh bagi dengan 6. Ada kasih faham 4. Okey, awak tengok sini mana nombor perdana? 1 boleh bagi dengan 1 tau. 1 ni nombor perdana tau. Awak ingat 1 tu bukan nombor perdana. 1 kita pangkah dah. 2 nombor perdana. 2 boleh bagi dengan 1, 2 boleh bagi dengan dirinya sendiri, betul? Jadi 2 adalah nombor perdana. 3 nombor perdana tau. 3 boleh bagi dengan 1, 3 boleh bagi dengan 3. Nombor perdana. 6 nombor perdana. Bukan sebab 6 boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 3, boleh bagi dengan 2. Jadi dia melebihi syarat nombor perdana. 6 ni bukan. Maknanya 2 dan 3 bila soalan minta untuk awak pemfaktoran perdana, awak kena darab. 2 darab dengan 3. Jawapan dia 6. Faham? Awak tengok faktor sepunya. Faktor sepunya hari tu saya dah ajar. Faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi setiap nombor. Contoh, cikgu bagi nombor 2 dan 4. 2 boleh bagi dengan berapa?
1 lagi 2. 4 boleh bahagi dengan 1 lagi 2 lagi 4. Okey, faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi setiap nombor. Maknanya nombor 1 dan juga 2. 4 ni faktor sepunya tak? Sebabnya nombor 2 ni tak ada 4. Faham? Okey, jadi faktor sepunya bagi nombor 2 dan 4 adalah 1 dan 2. Faham tak? Okey, awak tengok faktor sepunya yang terbesar. Kita tengok gambar nombor yang daripada faktor sepunya ni. Faktor sepunya yang terbesar adalah faktor yang paling besar. Awak tengok 1 dan 2 ni faktor mana yang paling besar? 2. Jawapan dia 2 lah. Faham? Okey, contoh. Saya bagi contoh. Saya ada 6 coklat, 6 gula-gula. 6 boleh bahagi dengan 1. 6 boleh bahagi dengan 6 boleh bahagi dengan 6 boleh bahagi dengan 6. Okey. Faktor ini adalah semua faktor bagi 6. Faham? Kalau dia minta faktor biasa adalah ni semua faktor bagi 6. Bila dia minta faktor perdana, yang mana faktor perdana dekat sini? Mana aku? Okey, faktor perdana adalah 2 lagi 3, betul. 6 ni nombor perdana? Bukan. Okey, jadi 2 dan 3 adalah nombor perdana. Faham? Bila dia minta pemfaktoran perdana, maka kita kena darabkan 2 dengan 3. Faham? 2 darab 3 berapa? 6. Okey. Faham ke? Ada yang tak faham? Siapa tak faham? Semua faham? Okey. Dekat tangan saya ada 3 soalan. Ni kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Boleh? Okey, kumpulan 1. Setiap kumpulan ada 3 soalan. Nanti kalau awak tak faham, awak angkat tangan saya ni lah, saya bantulah. Awak bincangkan dalam kumpulan, bergerak dalam kumpulan. Boleh? Selesaikan. Yang ni bincang dalam kumpulan. Gerak dalam kumpulan. Awak buka tu selesaikan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Semua bincang dalam kumpulan. Senang je ni. Ya. Okay. Boleh, dengan pen pun boleh. Dengan pensel pun boleh. Bergerak dalam kumpulan. Faktor sepunya. Okay, awak senaraikan semua faktor 12 dan juga 6. Okey, lengkapkan peta buih. Okey, peta buih bagi faktor nombor 30. Awak kena bahagilah 30 dapat bagi dengan berapa? Ha? Buat je dengan pensel ke dengan pen pun tak apa. Contoh faktor sepunya bagi 12. 12 awak senaraikan dulu faktor dia berapa? Faktor bagi 12. Okey, siap bincang dengan dalam kumpulan dulu. Betul ke? 12 boleh bagi dengan 1, 12 boleh bagi dengan 2, 12 boleh bagi dengan 3, 12 boleh bagi 4, 6. Bagi bijak ni. Zakuat mana? Awak bincang dengan sana lah. Farid, pening. Tak apa, mana-mana pun tak apa. 12 boleh bagi dengan 1, 12 boleh bagi dengan 2, 12 boleh bagi dengan 3,
6, 4, 12. Okey. Jadi kata faktor sepunya. Yang mana faktor sepunya? Senaraikan faktor sepunya. Okey, tulis tepi ni. Kalau yang tak faham tengok nota dekat papan putih. Okey, 20 boleh bagi dengan berapa lagi? 20 boleh bagi dengan 4 boleh? 20 bagi 4 berapa? Boleh kan? Okey, sifir 9. Lepas tu awak kena cari faktor sepunya, faktor yang sama. 20 boleh bagi dengan berapa lagi? Awak kena try satu-satu nombor. 30 boleh bagi dengan 1, 30 boleh bagi dengan 2, dengan 3, dengan 5, dengan 6. 30 bagi dengan 10. Betul ke? Ada lagi? 30 boleh bagi dengan berapa? 30 bagi 2 dapat berapa? 30 bagi 2. Lepas tu faktor dia 15 lah salah. Lagi? 30 boleh bagi dengan 30 boleh bagi dengan 10. 30 bagi 1 berapa? 30 bagi 30 lah. Dapat 1. Betul tak? Oh, jangan yang tadi dia. Okey, sifir 18. Awak kena try satu-satu. 18 boleh bagi dengan 1, 18 boleh bagi dengan 2, 18 boleh bagi dengan 3 tak? 18 bagi 18. 18 boleh bagi dengan 3 tak? Betul ke tak boleh? Betul. Tiga darab ni 18. Faktor sepunya bagi 12 dengan 10. Awak kena senaraikan semua. Faktor 12 ni boleh bagi dengan berapa lagi? 10 boleh bagi dengan berapa lagi? 2, 5, 10 bagi dengan 1 dapat berapa? Jadi 10 tu adalah faktor bagi 10 juga. 10 juga lah. Faktor sepunya bagi 12. 2 sama, 3 sama, 6, 4. 6 tak ada 4. 6 ada 4 tau. Dekat 6, dekat nombor 6 ni ada faktor 4 tau. Tak ada. Salah. 4 ni salah. Jadi Yang ni lagi jawapannya? 12 boleh bagi dengan 1, 12 boleh bagi dengan 12 bagi 6 dapat berapa? 12 bahagi 6. 12 bahagi 6. Yo. Jadi 2 tu adalah faktor bagi 12. Nombor perdana. Yang mana nombor perdana? Lorekkan nombor perdana. nombor 3. Lagi? 2. Lagi? Tak ada dah. Jadi 2 dengan 3. Jadi pemfaktoran perdana adalah darabkan nombor perdana sahaja. Bukan semua nombor, nombor perdana sahaja. Yang ni salah lah. Satu dan 3. Betul lah. Boleh bagi ni ke? Pemfaktoran perdana. Betul ke 12 nombor perdana?
Awak ingat ni, nombor perdana adalah nombor, tengok, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi. Dia ada dua syarat je, dengan nombor satu dan juga nombor sendiri. Okey, kita tengok satu ni, salah dah sebab dia ada satu syarat je. Kalau tiga boleh bagi dengan satu, tiga boleh bagi dengan tiga. 4 boleh bagi dengan 1, 4 boleh bagi dengan 2, 4 boleh bagi dengan 4. Jadi salah kan? Betul? Yang ni salah. 2 boleh bagi dengan 1, 2 boleh bagi dengan 2. 12 ni banyak. 1, 2, 3, 4. Faham? Jadi 12 ni salah. Jadi yang mana betul? Betul lah. 3 dengan 2 je lah. Awak kena ingat nombor perdana tu ada dua syarat je. Nombor 1 dengan dia boleh bahagi dengan nombor dirinya sendiri. Yang ni bantu ni. Satu kumpulan. Jadi faktor sepunya bagi 12 dengan 6. Yang mana? Yang mana yang sama? Yang sama. Ya, faktor sepunya. Awak tengok, faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi setiap nombor. Mana yang dekat nombor 12 dengan nombor 6 ni adalah faktor yang sama. Ya, lagi? 3. Ya. Betul lah. Tadi awak senaraikan nombor 4. 4 ni faktor bagi 12 je, tapi dia bukan faktor bagi 6. Yang ni faktor perdana bagi 16 berapa? 16 boleh bagi dengan 1, 16 boleh bagi dengan 2. Lepas tu tulis lah. 16 boleh bagi dengan 2. Lagi 16 boleh bagi dengan berapa? 3 boleh? Awak tekan kalkulator, 16 boleh tak bahagi dengan 3? Okey, betul. Nanti bentangkan di depan. Lagi 16 boleh bagi dengan berapa? 3 boleh? 4 boleh? Tu bantu kawan awak tu. Faktor sepunya. Okey, awak tengok faktor sepunya. Faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi setiap nombor. Faktor sepunya adalah faktor yang sama bagi setiap nombor. Awak tengok nombor 12 dengan nombor 10. Faktor yang mana yang sama? 1, 2. Okey. Jadi 1 dan 2. Aku dah tulis tu. Ya, awak senaraikan 1 dan 2 sini. Ni 1 dan 2 juga. Taklah. Tulis 1 je lah. Faham tak? Siap ada ego. Okey, jadi pemfaktoran perdana. Mana nombor perdana dekat sini? Mana nombor perdana? 5. 1 ni nombor perdana tak? Tak. Dia ada dua syarat je. Dia boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan nombornya sendiri. Okey, jadi 2 lagi? 5. Lagi? 16 ni boleh bagi dengan banyak. 16 ni boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 4, boleh bagi dengan 16. Ego tu 5. 16 bahagi 5, adakah sifar 16 bahagi 5? Nek ke? 16 boleh bagi dengan 6. Awak tu kalkulator. Lebih so. Lebih so ego. 16 bahagi dengan 6. Bagi dengan 5 contoh. Dia akan dapat perpuluhan. Ini bukan nombor tepat. Maknanya 16 bahagi dengan Hampir. 8. Jadi mai bola-bola kan boleh gelal. Itu dah perkara tu. Jadi awak tengok nombor perdana sini adalah? Okey. Senaraikan dulu. Lorekkan dulu. Lorek. Okey, pemfaktoran perdana adalah awak kena darabkan nombor perdana. Sini awak tengok dah, faktor perdana adalah 3 dan 2. Jadi 3 darab 2 lah. Dapat berapa? Tulis sini 3 darab 2. Masa tulis jawapan dia berapa? Semua siap dah?
Tengok. Okey, kumpulan 3 dulu. Awak bentangkan depan kelas. Semua sekali ahli geruk. Awak bagi tahu je lah faktor 12 ni. Boleh bagi dengan berapa. Okey, cepat. 1 dan 2. Betul lah. 1 dan 2. Awak faham tak? Faktor sepunya. Faktor sepunya adalah faktor yang sama. Antara dua nombor ni faktor yang sama. Awak tengok sini ada 1 dan 2. 5 ada? 5 tak ada? 10 pun tak ada. Mana yang 1 dan 2 je lah. Betul lah ni. Cepat. Grup 3. Cepat, kumpulan 3. Okey, dengar. Duduk tempat masing-masing. Tak apalah, dalam kumpulan pun tak apa. Okey, awak dengar grup kumpulan 3 akan bentangkan. Okey, tunjuk dulu soalan nombor 1. Mana soalan yang nombor 1 tadi? Nombor 1, mana nombor 1? Ini nombor 1. Nombor 1 dulu. Ni cepat. Sekali satu kumpulan. Okey, awak dengar ni kumpulan awak nak bentangkan. Baca dulu soalan. Okey, tunjuk dekat kawan. Berapa nombor awak dapat tu? Okey, 30. Dengar ni, 30. Okey, faktor bagi 30 adalah? Okey, tunjuklah. 30 boleh bagi dengan berapa? Okey, lagi? Betul. Jadi ada berapa faktor bagi 30 dekat situ? Ada berapa buih saya buat tu? Okey, jadi faktor 30 dia ada 8 semuanya. Faham? Okey, soalan yang kedua. Ada tengah sikit. Faktor sepunya bagi nombor 12 dengan 10. Okey, tengok ni. Faktor sepunya bagi nombor 12 dengan 10 ada berapa? Faktor sepunya 12 ada? Angkat tinggi sikit. Kawan awak tak nampak. Ada 1. 12 boleh bagi dengan 2. Lagi? 12 boleh bagi dengan 3. Boleh bagi dengan 4. Tengok. Boleh bagi dengan 6 dan juga 12. Okey, untuk 10 boleh bagi dengan berapa? Lagi? 2 lagi? 10 dan juga 5. Okey, awak tengok faktor sepunya. Faktor sepunya bagi 12 dengan 10 ada berapa? Saya tak dengar lah. 1 dan 2. Okey. Soalan 3. Faktor perdana bagi nombor 18. 1 boleh bahagi. Awak tunjuk ni. Awak tengok. 1 boleh bahagi dengan 18. 2 boleh bahagi dengan 18. Salah tu. 18 boleh bahagi dengan 1. 18 boleh bahagi dengan 1. 18 boleh bahagi dengan 2. 18 boleh bahagi dengan 3. 18 boleh bahagi dengan 6. 18 boleh bahagi dengan 8. Okey, jadi faktor perdana dekat nombor 18 tu adalah? 2 dan 3. Sebab apa? Sebab 2 boleh bahagi dengan 1. 2 boleh bahagi dengan 2. Okey, betul. Jadi pemfaktoran perdana? Faktor perdana 2 kali 3. Dapat jawapan ya? 6. Okey. Tepukan untuk kumpulan 1. Okey, kumpulan 2 pula. Kumpulan 2. Kumpulan 1 awak kena
kena standby dulu. Tema ni ikut tak betul je. Jangan bising, saya rakam video aku dah depan. Stop it. Tengah-tengah sikit. Okey, soalan nombor 1. Baca soalan nombor 1 dulu. Faktor perdana bagi nombor. Awak kuatlah suara awak, saya tak dengar lah. Ni, depan sikit. Ni soalan apa ni? 3. Okey, sini. Faktor perdana bagi 12. Okey, faktor perdana bagi 12 ada berapa? Faktor bagi 12 ada berapa? 12 boleh bagi dengan? Lagi? 3 lagi? 4. 2 lagi? 12. Okey, faktor perdana bagi 12 adalah berapa? Faktor perdana untuk 12 sahaja. 2 dan 3. Jadi pemfaktoran perdana kita kena darabkan. 2 dengan 3 darab 2 darab 3 dapat berapa? 6. Okey. Soalan nombor 2, awak kuatkan suara awak. Saya tak dengar. Tengah-tengah. Baca soalan dulu. Soalan nombor apa tu? Okey, baca soalan dulu. Faktor sepunya bagi berapa tu? Bagi berapa tu? Dua belas dengan faktor sepunya bagi 12 dengan 9. Okey, 12 faktor dia berapa? Lagi? 3 lagi? 4 6 12. Okey, faktor bagi 9? 1 3 9. Okey, awak tengok faktor sepunya bagi 12 dan 9 ada berapa tu? Faktor sepunya bagi 12 dengan 9. 1 dan 3. Okey. Awak beranikan diri untuk bercakap. Okey, soalan nombor 3 kat mana ni? Faktor perdana bagi lengkapkan peta buih dengan semua faktor bagi nombor berapa tu? 20. Okey, 20. 20 boleh bagi dengan berapa? Lagi? 5. 20 boleh bagi dengan? 10. 10. Lagi? 20. Okey, awak sebutkan semua faktor 20. 2. 1 2 4. 4 5 10 20. 20. Okey. Jadi ada berapa semua tu? 6. Jadi ada 6 faktor bagi nombor 20. Betul? Okey. Terima kasih. Okey, tepukan untuk kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan 1 cepat. Kumpulan 1. Okey, gila-gila. Sebab saya tak dengar suara awak pegang mic. Nanti awak bagi member. Hello. Okey, baca Baca. Apa perasaan anda bila kena baca macam ni? Baca. Baca ni baca bawah. Dua. Baca ni. Baca tu. Faktor perdana. Faktor. Molek dah. Faktor perdana bagi 16.
12 boleh bagi dengan 1, 12 boleh bagi dengan 2, 12 boleh bagi dengan 3, 12 boleh bagi dengan 8, 12 boleh bagi dengan 16. Baca bawah dah. Berapa faktor? Ada 2, Ada lima. Ada berapa faktor bagi? 5. 16. Ada berapa? 5. 5 semua. Tapi dia nak sini faktor perdana. Jadi faktor perdana yang mana? 2 dengan 3. 2 dan 3. Jadi pemfaktoran perdana apa dah darabkan? 2 dengan 3 darab? 2 darab 3 dapat berapa? 6. 6. Okey. Okey, soalan yang kedua. Apa perasaan dapat cik? Faktor sepunya bagi 12. Faktor sepunya bagi? 12. 12. Okey, ada berapa tunjuk dekat kawan? Dua, tiga, ni 4, 12. 12. 1, 2, 3, Ni 4, 6 dan juga 12. Okey, faktor bagi 6. 1, 2, 3 dan 6. 1, 2, 3 dan 6. Okey, faktor sepunya tu maksudnya Dia nombor yang sama. nombor yang sama, faktor yang sama bagi nombor. Betul? Okey, jadi mana faktor sepunya untuk nombor 12 dengan 6? 1, 2, 3 dan 6. 1, 2, 3 dan 6. Betul? Okey. Yang 3? Lengkapkan peta buih dengan semua faktor bagi nombor berikut. Okey, awak tunjuk tak kawan? Okey, dapat nombor berapa tu? 12. 12. Okey, faktor bagi nombor 12 adalah? 1, 2, Lagi? 2, 2. Tunjuklah, tunjuk dekat kelas. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 12. Okey, jadi faktor bagi 12 ada berapa semua tu? Ni. 6. Ada 6. Okey, betul. Faham tak semua? Faham. Okey, Faham. silakan untuk kumpulan 3. Awak simpanlah buat nota. Jadi awak faham tak kita belajar hari ni pasal faktor? Okey, faktor adalah suatu nombor yang boleh dibahagi. Maknanya awak kena bahagi dengan nombor yang tepat sahaja. Faham tak? Contohlah, 2 ni dia boleh contoh 4. 4 dengan 4 3 tu adalah faktor bagi 4 tak? 3 tu faktor bagi 4 tak? Sebabnya dia tak keluar nombor yang tepat. Betul? Kalau 4 bahagi 3 dapat berapa? Dapat perpuluhan, betul? 4 bahagi 3 dapat berapa? Dapat 1 point sesuatu. Betul tak? Ada yang tak faham tau? Semua faham? Jadi awak buka buku galus, nanti awak buat kerja dekat rumah. Buka muka surat 13. Okey, awak selesaikan muka surat 13 tu. 13. Ya, 13. Buat buku galus muka surat 13. Tiga belas. Buat dah? Yang tak buat lagi boleh buat? Buat dah? Okey. Muka surat 13. Okey, buat. Muka surat 14? Buat lagi. Buat muka surat 14. Ha? 13. Ya, 13. 13. Kalau tak siap 13, buat 13. Kalau yang dah siap, buat 14. Buka buku galus. Mana buku galus awak? Buat muka surat 13. 13. Saya nak tengok awak faham ke tak? Okey, 9 boleh bagi dengan berapa lagi? Buat buih macam ni, buat apa?
Okey, 9. Lagi. Betul ke 9 boleh bagi dengan 2? Ya, semua. Muka surat 13 tu semua. Buat yang ni. Awak buat peta buih yang macam saya tunjuk tadi pun tak apa. 9 boleh bagi dengan berapa lagi? 6. 3. Lagi? 1 lagi? 9. Siap dah? 1, 2, 3. Okey. 14 siap dah? Yang buat ni. Okey, 9 boleh bagi dengan 1, betul. 9 boleh bagi dengan 3, 9 boleh bagi dengan 9. Maknanya 1, 3 dan 9 adalah faktor bagi 9. Macam tu je jawapannya. 28. 28 boleh bagi dengan berapa lagi? Boleh bagi dengan 1, boleh bagi dengan 2. Lagi boleh bagi dengan 3. Awak kena tekan kalkulator. Ada kalkulator? Kalau awak nak senang, awak tengok sini. Contoh, 14. 14 ni nombor besar. Betul tak? 14 ni nombor besar. Betul. 14 boleh bagi dengan 1. 14 boleh bagi dengan 2. 14 boleh bagi dengan 3. Tak boleh. Betul. Awak tengok sini. Bila nombor besar, awak nak tekan satu-satu tu agak susah lah. Maknanya awak tekan 14 bagi dengan 1, 14 bagi dengan 2 dapat 7. Betul. Jadi awak kira sampai 7 je. 14 boleh bagi dengan 3. Tak boleh. 14 boleh bagi dengan 4. Tak boleh. Dengan 5 boleh. 6 boleh. 7. Maknanya 7 lah. 7. Lepas 7 tu terus 14. Terus kepada nombornya. Faham tak? Contoh 28. 28 boleh bagi dengan 1. 28 boleh bagi dengan 2. 28 bahagi 2 dapat berapa? 14. Betul. 14. Jadi awak kira 28 ni, awak nak bahagi tu awak kira 14 ke bawah je. Jadi 28 boleh bagi dengan 3 ke, 28 boleh bagi dengan 4 sampailah 14. Faham tak? Awak tak perlu kira lah 28 bahagi dengan 15. Awak tak perlu kira dah lah. Sebabnya 28 bahagi 2 dapat 14 tu. Faham? Sama juga dengan nombor yang macam contoh 9. 9 boleh bagi dengan 1. 9 boleh bagi dengan 2. 9 boleh bagi dengan 3. Dapat berapa? Dapat 3. Jadi 9 bahagi dengan 3 dapat 3. Maknanya 9 dia akan ada 4. Tak ada kan? Terus kepada 9 lah. Faham? Siapa tak faham? Muka surat 13. 28, 1, 2, 27, 14. Okey, lepas 14? Tak ada lah. Terus kepada 28. Gitu je. Faham? Okey, 28, 14, 28. 28 boleh bagi dengan 1? Boleh lah. Boleh. Okey, lagi? Awak kena tekan kalkulator. Mana kalkulator? Tekan kalkulator. Buat muka surat 13. Okey, 28 bahagi dengan 1 dapat 28. Okey, awak tulis terus. Awak tulis 1 jangan tinggal 1. Okey, 28 bagi 2 dapat? Dapat 28 bagi 2. 28 bahagi 2. Dapat berapa? 14. 2 lagi 28 boleh bagi dengan 3. Awak kena tengok sini. Bila awak bahagi, nombor tu adalah nombor tepat. Contoh 28 bahagi dengan 5. Maknanya 5 ni bukanlah. Sebab 5 ni ada perpuluhan. 45.6. Faham tak? 45.6. 28 bahagi dengan 5.
28 bahagi 5. Dapat 5.6. Nombor faktor adalah nombor yang tak ada perpuluhan. Nombor yang satu nombor bulat je. Faham tak? Contoh 28 bahagi dengan 3 dapat apa? 28 bahagi 3. Jadi salah. Okey, 28 bahagi 4. Awak kena try satu-satu. Okey, 4. 28 bahagi dengan 5. Salah. 28 bahagi dengan 6. Tak boleh. 28 bahagi 7 dapat 4. Okey, 7. Lagi 28 bahagi 8. Tak dapat. 28 bahagi 9. Kalau banyak-banyak soalan. Tak boleh. Dia kena satu nombor saja, nombor bulat je. Faham tak? Faham ke tak? Apa ni? 1, 2, 4. Lagi 28 bahagi boleh bagi dengan berapa lagi ni? Banyak lagi ni. Apa ni? 12 bagi 1. Okey, dia nak macam ni. 94 ni bahagi dengan 8 dapat apa? Sebelah 0.75. Maknanya sebelah 0.75. Ada bacanya. Tak perlu, awak tak perlu tulis macam tu. Awak tulis je sebelah 0.75. Contoh awak tulis sebelah 0.75. Maknanya jawapan dia adalah maka 8 ni adalah bukan faktor bagi 94. Faham tak? Faham? Nombor faktor adalah nombor yang tepat sahaja. Bila dia ada perpuluhan, Jadi dia bukan nombor faktor. Ya, betul. Bukan nombor faktor. Jadi tulis jawab dia bukan Ni nombor bulat. Ni nombor perpuluhan. tulis jenis saja kau kena buat ayat. Buat ayat lah. Maka 8 ni bukan faktor bagi 94. Kalau awak boleh bahagi dengan tepat, contoh 173 dapat bahagi dengan 9 dapat apa? Tak ada ya, kalau tak ada perpuluhan tu tepat lah. Ya, tepat. Macam nombor 1 ni, maknanya 3 ni adalah faktor bagi 63, betul? 4 ni adalah faktor bagi 156. Aku dah tulis ni. Jadi 19.2. Lain lah. Yang tu bukan faktor lah maknanya. 2 je kau. Ya, 19.2 je. Buat dah. Cepat-cepat buat. 139 je lah. Senaraikan je. 28, 1, 28. Okey, lagi berapa lagi? Lagi 28 boleh bagi dengan 3. Awak kena kira satu. 28 boleh bagi dengan 3 tau. Kalau awak tengok, nombor faktor ni adalah nombor bulat. Contoh 28 bahagi dengan 3. Awak dapat perpuluhan. Maknanya ni bukan nombor faktor. Okey, 28 bahagi dengan 4. Dapat 7. 28 bagi 4. Kalau awak nak senang, awak tak perlu buat macam ni pun awak 28. Okey. 1, 2, lagi 4. Lagi berapa lagi? 28 boleh bagi dengan 5. 28 bagi dengan 7 berapa? Dapat 4. 7. Okey, lagi 28 bahagi dengan, contoh 28 bahagi dengan 9. Okey, awak dapat perpuluhan. Ni bukan nombor faktor. Jadi 28 bahagi dengan 14. Okey, awak dapat 14 dan 28. Ni semua adalah faktor bagi 28. Faham? Aku kena buat satu-satu. Kena bahagikan satu-satu. Siap? Mana tengok? Tengok cepat. Betul lah. Cuma awak kena senaraikan juga. Awak kena senaraikan. Contoh 63 bahagi 3 dapat berapa? 63 bahagi 3 dapat 13. Betul? 13 ni adalah nombor faktor. 13 tu adalah nombor tepat. Betul? Jadi 3 ni bila awak bahagi tu dia keluarkan nombor tepat. Maknanya tu adalah faktor. Bila dia keluar nombor perpuluhan, contoh 94 bahagi 8. Okey, kita buat 94 bahagi 8. 94 bahagi 8. Awak dapat? Macam mana nak kira ni? Macam mana nak pergi ke perpuluhan? 94 bahagi berapa ni? Bagi 8. Ini lepas tu tukar kepada perpuluhan. Sini. Dapat 11.75. 11.75 ni bukan nombor yang tepat. Betul tak? Jadi ni bukan faktor lah. Faham? Yang ni betul lah. 16 bahagi 3 dapat apa? 16 bahagi 3. Awak faham tak? Bila jawapan awak 11.75, maknanya ni adalah bukan nombor tepat. Bukan nombor tepat. Faham tak?
Jadi contoh 63 bahagi 3. Awak akan dapat 21. Betul tak? 21. 63 bahagi 3, 21. Tak ada point. Maknanya ni adalah faktor. Faham? Maka 21 ialah faktor 63. Betul. Okey, awak tengok sini. Faktor ni adalah bila awak bahagi tu, awak akan dapat nombor. Ada lagi baki? Tak ada. Oh, tiada baki. Maknanya tiada baki adalah faktor. Kalau ada baki, bukan faktor. Faham? Faham tak? Ni awak kena bagi semua ni. Kalau dia ada 3, 5, 7 ni adalah, maknanya ni nombor tepat kan? Kalau 28 bagi 24 bagi 8 tak ada perpuluhan. Apa dia 3. Jadi ni semua adalah faktor bagi? Betul. 8 ni adalah faktor bagi semua nombor ni. Faham? Awak simpanlah buat nota. Simpan buat nota. Hari Rabu saya nak buku galus ni, boleh? Hari Rabu depan. Tak apa, hari Rabu. Awak buat sampai muka surat 14. Semua kena siapkan sampai muka surat 14. Daripada muka surat 1 sampai muka surat 14, boleh? Okey, terima kasih kelas.